Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fakih bin Saiful Rizwan. Saya dari Open University Malaysia Shah Alam atau Universiti Terbuka Malaysia Shah Alam. Nombor matrik saya 9909210654890001. Saya mengambil kursus Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak dengan kepujian. Saya merakam video ini bagi melengkapkan tugasan penghayatan dan peradaban etika 2. Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tinggi yang mentadbir negara Malaysia. Undang-undang ini mempunyai prinsip yang mentadbir hubungan antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat serta hak asasi manusia, struktur dan badan-badan kerajaan. Perlembagaan Persekutuan ini telah wujud sejak 31 Ogos 1957 setelah kemerdekaan. Ia terdiri daripada 15 bahagian, 183 perkara, 13 jadual yang boleh dipinda mengikut keadaan semasa, tetapi pindaan tersebut memerlukan prosedur yang khusus dan ketat. Perkara 5, kebebasan diri. Kebebasan diri dan keselamatan adalah hak asasi manusia yang menjamin setiap individu bebas dari sebarang penahanan atau rawatan yang menyalahi undang-undang serta daripada sebarang bentuk penyiksaan terhadap diri, seperti memberi tumpuan kepada melindungi maruah, fizikal dan mental setiap seseorang. Seterusnya, perkara 11, kebebasan beragama. Kebebasan beragama adalah satu hak yang diakui rasional dari segi hak asasi manusia. Hal ini di mana setiap individu berhak untuk memilih, memeluk atau menganut mana-mana agama yang diyakini oleh diri seseorang individu itu dan tanpa ada ancaman dan selamat untuk seseorang itu menganut agama tersebut. Perkara 12, hak berkenaan dengan pendidikan. Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia yang penting yang dijamin oleh berbagai instrumen. Hal ini di mana setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa ada yang terkecuali, dan hak mendapatkan pendidikan ini tidak boleh didiskriminasikan atau meminggirkan sesebuah golongan untuk mendapatkan hak pendidikan ini. Sekiranya hak ini dicabuli, mereka boleh dibawa ke muka pengadilan, iaitu mahkamah. Kesimpulannya, setiap individu mempunyai hak terhadap sesuatu perkara mengikut Perlembagaan Persekutuan selagi ia tidak menyalahi dari segi undang-undang. Mendapatkan hak bukan sahaja tanggungjawab seseorang individu, tetapi juga tanggungjawab orang di sekeliling bagi seseorang itu menuntut hak mereka. Hal ini memberikan kehidupan lebih aman, adil dan sama di antara seseorang individu dengan individu lain di dalam masyarakat.